Bila mana kita ada salah dengan Allah, maka Tuhan tunjuk kepada beberapa perkara. Yang pertama, kenderaan kita. Yang kedua, isteri kita. Yang ketiga, anak kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, maka perangai kenderaan kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah muhasabah kepada kesalahan kita semua dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepanjang seminggu tu tak ada apa, okey je. Kerana satu hari tu, satu perkataan dia tu, satu perkataan keluar daripada mulut dia tu, Allahumma salli ala Muhammad, ditikam dalam. Jadi Allahumma salli ala Muhammad berasa sungguh